Okay, so sekarang kita ada dekat Presiden Pemantik Putrajaya. Ini kita nak ke Steak House, House of Grey Putrajaya. Okay, jom. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Apa, nama saya Dani. Nak try ke lunch hour special kita? Yes, kita nak try hari Let's ni. go. Welcome. Restoran ni kita buat ala-ala orang kata klasik Italian style lah. Yang mana kita ada banyak wainscoting dan juga lukisan-lukisan lah. Jadi lukisan-lukisan ni semua daripada pelajar-pelajar UiTM Puncak Alam lah. Cantik lah. Yes. Nice lah, cantik lah. Cantik. Next saya nak tunjukkan VIP room kita. VIP room kita ni boleh muat dalam 11 packs paling maksimum. Jom kita tengok private room kita lah. Okay. Jom kita dia. Tengok apa ada. Private room kita ni boleh muat dalam 11 orang lah dalam satu masa lah. Oh, 11 orang 11 orang. So kalau nak kata orang nak datang nak meeting ke apa ke boleh? Boleh meeting sesuai ataupun orang kata nak lebih privacy lah, nak sambut birthday. Dan kita ada smart board. Ni customer boleh kalau nak paparkan apa-apalah, poster ke happy birthday punya greetings kan, pun boleh jugalah. Sesuai. Kalau dari segi harga macam mana kalau untuk dari bilik? Dari segi harga, charge bilik ni untuk bilik alone 150. Tapi dia tak ada time limit lah. Nak 2 jam ke 3 jam ke, boleh WhatsApp kita dululah. Perlu booking dululah bilik ni. So basically House of Grey ni memang dia signature dia memang stick lah. So orang boleh try juga lamb, ini steak. Berapa gram je? 50 gram. 50 Oh. Ni daging untuk yang lunch promo. Danes? Medium Oh. Okay, sementara kita tunggu order kita sampai, kita tengok apa menu yang ada kat sini lah. Okay. So air dia dah ada jus, ada juga yang lemonade, blended fruits. Okay lah. Mocktails. Harga just nice lah dengan apa yang dia offer kot. Okay, lepas tu kita tengok appetizer. Dia mostly ni memang western lah. Dia ada appetizer, dia ada soup, salad. Yang ni selection of pasta. Kaki-kaki yang suka makan pasta boleh lah try makan pasta kat sini. Okay, next dia ada chicken, lamb shank. Lepas tu dia ada yang ni burger and sandwich. Ni kids meal. Ada chicken bolognese, mac and cheese, chicken drumette. Ini section steak. Dia ada selang ribeye, T-bone, OP rib, tomahawk. Nak sharing pun boleh. Ini 4 ke 5 orang. Tomahawk. Okay, sekarang ni kita tengok chef tengah potong. Berapa cik? 7 7 keping. 7 keping. Okay, kita tengok cik susun dia punya daging. Yang ni ada punya signature dia, nak susung ke. Kena berapa? 4 bawah, 3 atas. 4 bawah, 3 atas dah. Dia tak ada haka. Yang ni memang fatwa dia. Kalau ada haka tak jadi set lunch. Okay, so ni siap kan cik? Sudah. Okay. Set lunch RM18. Set lunch RM18. Jus tembikai. Ada sekali dia set dengan lunch promo. Dia option lah sama ada nak air tembikai atau honey lemon juice. Yang ni untuk honey lemon Special honey lemon Honey ke? Oh.
Thank you. Finishing dia. Ada lemon. Oh, nice lah. Honey lemon. Kita punya order honey lemon. Yalah. Oh, padu. So guys, ini kita punya order. Kita try lunch promo dia orang. Okay, so guys, ini kita punya order lunch promo RM18 plus sahaja. Dapat satu nasi dengan sama ada nak air tembikai ataupun honey lemon ni lah. So dia punya set ni full portion sangat murah lah dengan harga RM18. Mana nak dapat kan dekat kedai steak kan. Okay, kita nak try. Tapi first tu kita nak tengok dulu apa yang ada. Ni dia punya steak lah, steak long steak Ya betul. So yang ni butter rice, yang ni tomato salsa. Tomato salsa. Tomato salsa. So yang ni dia punya sauce. Sos. Black pepper sauce. Okay, so sekarang ni kita nak ambil steak dulu, kita rasa steak dulu. Oh, ambil sauce. Baik sos ni. Mantap lah. Tak Aduh. season ni semua ni. Season ni rasa pun cukup lah. Kita letak tomato sikit. Sampai Sampai. Kena pula dengan air. Air honey lemon ni. Boleh pilih lah. Honey lemon ataupun watermelon lah. Guys, korang patut datang cuba sendiri. Promo pun nanti dah extend lah sampai ke bulan 12. Betul. So rugi sangat. Kalau sementara ada ni datang lah. Rasa memang berbala. Kat mana korang dah dapat boleh rasa steak dengan harga RM18 kat sini lah. So, okay, now kita nak rasa air pula. Air pun. Ice honey lemon. Tak boleh sebut lah. Honey ada. Honey ada, lemon ada. Campur memang nice. Jadi